guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys. So kita nak naik train. So nanti kita akan tengok lah apa yang ada dalam train, okay? So enjoy the video. Okay guys, so sekarang kita nak sampai dekat stesen kita api dia. So kita nak beli tiket dulu and kita akan naik sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita akan pergi duduk dekat lounge dia dulu untuk sementara tunggu kereta api sampai. Okay, so kalau korang naik train ni, korang akan dapat 2 botol air mineral. Lepas tu korang akan dapat headphone untuk korang dengar lagu sambil menikmati pemandangan. Okay, so earphone ni korang boleh je letak wire dia dekat iPad tu and korang boleh dengar lagu yang korang suka. Okay, so next ni dia bagi air guava. Bagi aku tak suka sangat air guava dia, tak tahu kenapa. Okay, so next dia ada bagi bantal juga untuk korang tidur nanti. Okay, so ni adalah air guava. Dia ada juga bagi tuala untuk korang lap tangan korang. Okay, ni juga korang boleh buka meja untuk korang makan nanti. And kursi ni korang boleh baringkan dia untuk korang tidur nanti. Okay, dia punya kursi ni korang boleh massage sekali tau. Kalau korang nak adjust kursi korang boleh just tekan je dekat remote yang dia tak dekat kursi korang tu. Remote ni dia automatic tau. Masya Allah, cantiknya pemandangan padi ni. Okay, so apa-apa pun jomlah kita dengar lagu sampai relax-relax, healing-healing gitu. Okay, so makanan yang pertama kita dah sampai. Okay, untuk makanan tu nanti sebelum kereta api gerak, dia akan datang kat korang and dia akan tanya korang nak pilih makanan apa. Dia akan bagi 2 choice untuk korang pilih, nanti dia akan bagi. Okay, so jomlah kita makan makanan yang pertama kita. Mariam dapat makanan croissant. Tapi ni abang dapat salad tau. Lepas tu ada brownies juga. Tapi salad Mariam tak makan. So kita just makan croissant dengan brownies sahaja. And dia sedap dia punya ni lembut je. Okay, Mariam naik dalam 3 jam. Ingat dah berapa, tapi nanti kalau Mariam ingat berapa, Mariam akan tunggu bawah, okay? Okay, so sekarang ni kita dapat makanan untuk breakfast. Breakfast dia ada bagi untuk lunch juga lah lepas ni. Dia akan bagi juga. So nanti Mariam akan tunjuk dalam ni video ni, okay? Ini air 2 botol. Lepas dia ada bagi headphone. Korang boleh dengar lagu. Tengok sambil tengok ni. Korang boleh tutup automatic. Kalau korang nak buka boleh, nak tutup boleh. So ni dia ada bagi kat bantal juga. Kak ni kan kalau korang macam tiba-tiba panas lah semua kan, korang boleh tutup.
Kalau korang rasa macam malas lah malam, jadi korang boleh tutup. Tapi kalau korang nak buka, buka. Nak tengok view. Okay. Now we are going to continue our vlog. Okay. So let's go. Enjoy the video. Untuk tu bayar bagi dalam 9 ke 10. Bayar okey. Best. Terbaik. Best. Okay. Untuk ni guide. Train ni dia ada yang korang, kalau korang nak naik 10 jam korang ada tau. Dia tengok tempat. Macam Maya nak pergi tempat yang dekat je. So dalam 3 jam macam tu. Tapi ada yang sampai 10 jam naik. So jom kita breakfast dulu. Kita makan. So nanti kita boleh relax. Let's go. Okay, so sampai sini sahaja video kita pada kali ni and thank you for watching. Bye bye.